torchlight ni ada dua lampu tau. Satu dekat bahagian depan, satu lagi dia ada backup dekat bahagian belakang. Kalau korang nak suluh jauh dekat, korang pakai yang utama ni. Sebab yang ni cahaya dia boleh besar dan kecil. Kalau yang belakang ni dia boleh suluh untuk benda dekat saja. Sebab cahaya dia ni luas. Kalau suluh jauh dekat, terus pakai yang depan ni. Yang ni torchlight yang jenis rechargeable, yang korang boleh guna untuk suluh benda dekat dan benda jauh dekat sebiji torchlight ni saja. Sebab dia punya lens ni boleh tarik tolak macam ni, yang jenis teleskopik. Bila korang tarik tolak dia punya lens ni, dia akan efek dekat saiz cahaya tu. Dia boleh jadi besar dan luas, boleh jadi kecil dan fokus benda jauh. Memang syok bila pakai torchlight macam ni. Sebiji ni korang boleh guna untuk suluh benda dekat. Yang ni baru ngam untuk bawa pergi ronda malam-malam. Nak suluh benda dekat, korang adjust bagi cahaya dia ni besar. Nak suluh benda jauh, korang adjust bagi cahaya dia ni kecil. Dia boleh ubah saiz cahaya sebab dia punya lens ni jenis kanta cembung tau. Lens dia pula jenis besar. Kalau korang tarik macam ni, lens dia ni akan jauh dengan sumber cahaya dia tu. Jadi cahaya dia tu lebih kecil. Fokus dia ni betul-betul kecil dan jarak dia jauh. Nak suluh burung tidur pun boleh. Memang jauh dia boleh pergi. Kalau korang nak suluh benda dekat, tinggal rapatkan je macam ni. Lens dia tu akan dekat dengan sumber cahaya. Cahaya dia tu lebih besar, lebih luas dan lebih terang. Untuk suluh benda dekat, yang ni memang ngam. Luas tau cahaya dia. Jadi korang tak perlu nak ada 2-3 biji lampu untuk suluh jauh dekat. Lampu ni dua-dua boleh. Memang syok. Dan kalau korang nak suluh benda dekat sahaja, pakai lampu belakang dia ni. Lampu belakang dia ni terhad sikit untuk benda dekat. Tapi cahaya dia ni terang kalau nak suluh benda-benda dekat sebagai backup cahaya dia. Tapi kalau korang nak guna jauh dekat, yang ni lagi fleksibel. Jauh boleh, dekat boleh. Pakai yang utama dia ni. Jenis rechargeable tau. Bila bateri habis, korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. USB port jenis Type-C. Korang pakai je charger handphone sebab kepala dia ni sama saja. Dan dia ada battery indicator dekat bahagian switch dia ni. Dia ada lampu macam ni. Mudah. Bila ada indikator macam ni, mudah untuk korang pantau berapa bateri yang tinggal. Yang ni baru ngam. Kalau nak guna untuk kerja, korang boleh check dulu berapa bateri yang ada. Tak adalah nanti bila korang tengah sibuk ronda, tiba-tiba lampu padam sebab bateri habis. Ada indikator macam ni, mudah untuk pantau bateri. Lampu ni dia ada banyak mode cahaya tau. Yang ni mode pertama, yang ni mode kedua, yang ni mode ketiga dan yang ni mode keempat, mode klik-klik macam ni. Sesuai untuk jadi lampu kecemasan. Kalau korang bawa ronda malam-malam, kalau tiba-tiba ada emergency, korang pakai je mode yang ni. Untuk hidupkan lampu backup dia ni, korang tinggal hold lama-lama, lampu belakang dia ni akan nyala. Jadi korang ada dua lampu, belakang dan depan. Bahagian depan dia ni, casing lampu dia ni sebenarnya solid aluminium. Casing dia ni berat tau. Yang ni boleh jadi senjata bila waktu kecemasan. Kalau waktu terdesak, korang boleh guna benda ni untuk hayun kepala penyamun. Ini memang padu punya. Body dia ni pakai plastik biasa, tapi depan ni memang solid dan berat. Dia siap bagi dengan tali macam ni, sebab lampu ni sebenarnya dia agak berat bahagian depan dia ni. Kalau nak guna lama, pegang macam ni memang tak selesa, memang cepat lenguh. Kalau nak guna lama, korang tinggal gantung je terus dekat bahu. Barulah boleh pakai lama lampu ni. Jadi kalau korang nak cari lampu torchlight yang boleh suluh dekat dan jauh, jenis rechargeable, ada dua lampu yang boleh jadi senjata bila waktu kecemasan, korang boleh check torchlight yang ni. Yang ni memang padu. Korang boleh check dekat link video.